Hai, ni video ESM nombor 105 dalam siri video ESM. Kali ni kita nak cerita tentang kesimpulan. Topik ni dia dah habis, sebahagian ni. And then kita nak cerita tentang kesimpulan lah, database merupakan satu rahsia. Bisnes menjadi dan kekal lama, bisnes menjadi and then kekal lama. And database yang kita masukkan, kesimpulan dia kena ada database. Dan database yang kita masukkan ialah database pelanggan. Sebab ada orang dia kumpul database prospek and then dia tak jadi benda tu, dia tak jadi pelanggan. Mindset tu just kumpul and then dia just selling, soft selling. Dia fokus dekat situ. Tapi minda dia tak fokus macam mana nak buat closing. Daripada database ni dia mesti closing tu mesti ada target. Target tu kepada target database pelanggan. Dia kena tambah database pelanggan. Bila mindset ni nak buat marketing, nak buat selling je, tapi mindset tu tak bina, yang tak berkembang tu database pelanggan, dia tak ada target. Okey, dia dapat sekarang dia dapat 5 pelanggan. Macam mana kita nak dapat lagi kepada 10 pelanggan? Macam mana nak tambah lagi kepada pelanggan? Setting mindset tu. Sebab kita selalu kata database pelanggan, and then satu bisnes yang tak menjadi ni sebab dia tak ada database lah. Dia tak fokus kepada database pelanggan. Dia just selling, dia tak ada target. Okey, bulan ni sepatutnya dapat bajet dia banyak ni. Dia tak ada benda tu semua, Dia just nak cari duit banyak-banyak. Tu bukan cara dia, and bisnes menjadi and then dia boleh kekal lama. Dan bisnes ni sometimes jualan tu akan jatuh, tapi bila ada database kita boleh masukkan produk-produk lain, secara soft selling lah, kita akan katakan macam tu, secara soft selling and then secara dia ada value, dapat selesaikan masalah, kita tak show sendiri. Kalau ada database ni, kita boleh tanya dia dulu, apa keperluan, apa semua database ni semua, tanya beberapa soalan baru kita keluarkan produk yang bersesuaian dengan database tu. Maknanya kita boleh interview klien tu, kita boleh interview prospek, kita boleh interview agent, kita boleh interview orang dekat Facebook ke forum, ada email pembaca, ataupun kita boleh buat interview face to face. Apa yang penting supaya database tu lah, dia akan kembali semula. Kesimpulan daripada topik ni, dia akan kembali semula kepada database. Ini dia punya efek. Hope lepas ni anda fokus kepada database pelanggan, contohnya kita tanya, sekarang you dah buat bisnes 2 tahun 3 tahun, sepanjang 2 tahun dan 3 tahun ni berapa banyak jumlah pelanggan yang you dah jual kat mereka. Dan ramai orang, almost 90% dia tak dapat jawab soalan tu. Entahlah, saya tak tahulah, maybe 20 orang, maybe 30 orang. Dia tak boleh jawab sebab dia tak ada database yang sistematik. Database ni dia bukan just cerita kena kumpul, tapi kita kena faham secara sistematik dengan dia punya cerita yang spesifik lah. Dia ada data tu kita faham, maknanya setiap bulan tu dia ada rekod yang tersusun. Baru bisnes sudah boleh mula menjadi and berhasil. And orang ni dia tak ada sistem macam ni, dia just dia nak dapat duit je, and then dia tak ada collect database, dia tak ada paperwork, and then dia tak ada graph, tak ada carta, dia tak ada target. Sebablah bisnes dia tak menjadi. Orang ni dia ada kerja yang dia buat, dia fokus kat kerja tu. Sebab tu dia punya bisnes tu dia boleh berkembang. So next video kita akan sambung. Thank you.